Kenapa ada orang simpanan makin bertambah, tapi ada orang simpanan asyiklah bocor? Sebenarnya masalah keuangan kita ni biasanya berpunca daripada dua perkara sahaja. Pertama, tak ada simpanan. Yang kedua, masalah hutang. Selesaikan masalah simpanan, masalah hutang biasanya akan berkurang. Tapi siapa yang paling wajib tukar simpanan? Kepada emas. Pertama, golongan yang dah simpan duit dalam bank tapi hujung bulan asyiklah korek balik. Hantar tengok baki dalam akaun, mesti rasa nak belanja. Sebab tu, anda kena alihkan simpanan ke dalam bentuk simpanan emas. Emas ni dia ada satu aura yang memberi rasa sayang kalau kita nak jual. Bila duit dah jadi gram, automatik display simpanan anda akan jadi luar biasa. Kedua, anda yang nak keuntungan dalam jangka masa panjang. Kalau anda cari keuntungan dalam masa sebulan dua, emas bukan jawapannya. Tapi untuk jangka masa panjang, emas adalah rajanya. Sejak 1400 tahun yang dulu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Tahu tak, hari ni 1 dinar masih lagi boleh beli seekor kambing. Inilah bukti emas melindungi kekayaan anda daripada inflasi. Ketiga, golongan yang nak simpanan backup jika negara bergolak atau anda yang malas nak fikir tentang pelaburan yang rumit-rumit. Emas adalah simpanan kuno yang evergreen. Tak perlu buat apa-apa, simpan je. Cukup sekadar alihkan 10% daripada nilai kekayaan anda ke dalam bentuk emas. Bila ekonomi gawat ataupun sistem bank terganggu, emas fizikal dalam tangan anda tetap bernilai di mana-mana sahaja dalam dunia. Jadi, anda dalam golongan yang mana satu? Jangan tunggu kaya baru nak simpan emas, tapi simpanlah emas untuk anda jadi kaya.